Okay guys, siapa-siapa yang nak tambah ilmu, korang stay 1 minit. Kita belajar apa beza sub fat dengan visceral fat. So apa beza dia? Korang bayangkan ni adalah badan korang. Di sini dada. Ni dada. Sini perut. Ni pusat. Okay, dekat sini organ. Ni organ. Ni perut. Ni organ. Sini adalah abdominal, ABS. Nampak? Jelas tak? Jadi kat mana lemak dia? Sekejap nak lukis. Okay, lemak dia akan ada di area sini, atas abdominal muscle dan bawah skin layer. Ni satu lemak. Ni kawasan ni. Lemak ni dipanggil sub fat. Nampak? Visceral fat ni dekat mana pula? So visceral fat dia akan berada di area bawah abs dan antara organ. Contoh ni korang punya organ perut. Contoh ni korang punya organ liver. So dia akan duduk di sini. Duduk sini. Duduk sini. Sini. Jelas tak? Fat ni dipanggil visceral fat. Faham?